Raja di sebelah, lama. Raja di sebelah menunjukkan sebuah segitiga SRT. So, ada SRT dan sebuah trapezium RQPT. So, RQPT. Perimeter bagi segitiga SRT ialah 24 cm. So, segitiga SRT 24 cm. Cari luas seluruh raja. Okey, apa? Okey, perimeter, dia kata perimeter bagi segitiga SRT. So, ni SRT. Bila cakap pasal perimeter, keliling dia. So, yang ni SA tambah RT tambah TS sama dengan 24. So, mana yang tak ada? TR. Okay, kalau kita tulis, tadi kan, alamak, segitiga SRT tadi. So, kita tahu SA tambah dengan RT tambah dengan TS dapat 24 cm. Okay, SA kita adalah 6. Okay, tambah, alamak, 6. Tambah dengan RT kita adalah tak tahu. Tulis je balik. TS kita adalah 10. 10 sama dengan 24. So, 6 tambah 10 dapat 16. Okay, RT tambah 16 sama dengan 24. So, RT sama dengan 16 kalau pindah jadi negatif 16. Kan? So, 24 tolak 16 dapat 8. Okay, RT kita adalah 8 cm. Dah tulis sini. Okay. Dia nak apa? Dia nak luas. Luas seluruh raja. Okay. Macam nak kira luas, kena ingatlah bentuk tu formula dia apa. Kalau segitiga, apa formula segitiga? Kalau segitiga, okay, luas segitiga sama dengan separuh darab panjang darab lebar ataupun darab tinggi kat sini. Okay, panjang dia berapa? Panjang dia SA dia adalah 6. Tinggi dia berapa? Tinggi dia adalah 8. So, potong 3 darab 8 dapat 24 cm persegi. Okey, ni baru yang luas pertama. Okey. So, luas yang kedua pula, ni adalah bentuk trapezium. Apa formula trapezium? So, luas trapezium. Okey, luas trapezium ni sama dengan separuh juga. Darab dengan hasil tambah selari. Hasil tambah sisi selari darab dengan dia punya lebar. Okey. So, kena identify lah. Kena tahu mana yang selari. Mana yang selari. Kalau tengok ni, yang selari, takkanlah yang ni selari dengan yang ni kan? Tak mungkin. So, yang selari adalah yang ni dengan yang ni. Nampak? So, kalau TR ni, okey, hasil tambah sisi selari kan? Okey, mak darab dengan dia punya lebar. Okey. Kalau yang selari, yang ni hasil tambah. Okey, tadi TR kita dapat 8. TR RT samalah 8. Padam pula. Okey. So, dia akan jadi separuh darab dengan hasil tambah selari. So, 8 tambah dengan 11. Okey, 8 tambah dengan 11. Darab dengan lebar dia adalah berapa? 6. So, ni 6 dia. So, kita akan dapat separuh darab dengan 19 darab dengan 6. So, potong-potong 3. 19 darab 3 darab berapa? Berapa? 57 kan? Dapat 57. Ni tekanlah kalkulator. Dah siap ke? Belum. Kenapa? Sebab soalan nak seluruh raja. So, kena tambahlah. Okay, so sekarang ni, so, jumlah luas sama dengan luas segitiga tambah luas prisma sama dengan 24 tambah 57. Dapat 81 cm persegi. Itulah jawapan dia.